Pernah tak kita rasa yang kita susah nak cari orang yang sebaik kita punya bekas atau ex sebelum ni lah kan. Kita rasa kita takkan jumpa lah lelaki sebaik dia, seikhlas dia kan, perempuan secantik dia, serajin dia, sangat memahami. So kadang-kadang kita ada fikir macam tu lah, kita rasa macam tu kan. Dan kita akan berpegang sangat kepada kepercayaan kita tu, yang menyebabkan kita tak nak cari yang lain. Kita nak kenal orang lain. Bila kenal pun kita cepat-cepat je cari. Mana je yang apa lagi tak cukup, apa lagi tak sama, apa lagi yang orang yang baru tak sebagus dengan orang lama, untuk kita cepat-cepat macam rasa macam aku takkan jumpa, kau bukan untuk aku. So benda-benda macam ni sebenarnya adalah penghalang dan yang menyebabkan kita tak jumpa jodoh lagi kan. Padahal sebenarnya ada lelaki atau perempuan yang jauh lagi baik daripada bekas-bekas kita dululah kan. Ex-ex kita tu yang kata kita rasa yang memang terbaik tu tak kan, sebenarnya sangat ramai lagi orang lagi baik daripada dia. Apa yang baik sangat dengan dia agak-agak kan. Kalau kata dialah yang paling alim sekali, jauh ramai lagi orang alim pada dia. Kalau dia paling kaya, ramai lagi orang kaya daripada dia. Kalau dia penyabar, lagi ramai orang lagi penyabar daripada dia. Kalau dia ikhlas, lagi ramai yang kita berjumpa orang lagi ikhlas daripada dia. Yang penting kita kena buat apa? Kita kena terus berusaha. Jangan putus asa. Kan? Jangan cepat sangat nak turn down kan, nak stop kan perkenalan, perbualan dengan orang lain. Kenal dulu. Beri ruang dan peluang untuk kita kenal dia dan dia kenal kita. Kan? So kalau baru jumpa seorang, dua orang, kita kata dah tak ada dah lelaki yang boleh lawanlah kebaikan atau kelebihan dia, memanglah kan kita baru jumpa seorang, dua orang. Kalau macam kawan saya kan, dia join Tiljannah.my, dia terima lebih dari 200 message kan. Lebih 200 message dia dapat kan. Takkanlah, kalau contohlah kalau dia ada ex sebelum ni kan, takkanlah 200 orang yang hantar message ni tak ada yang lebih baik daripada ex dia dulu kan. Tak tahulah kan, rasa macam tak tahulah kalau dia nak kata memang tak ada kan, tapi secara yang kita rasa logiknya patutnya ada lah kan, patutnya ada kan. Dan juga apatah lagi, sebaik-baik mana yang lepas pun, kenapa kita putus dengan dia kan. Masih ada satu kriteria dia yang tak menepati ciri-ciri untuk perhubungan tu diteruskan, betul tak kan. Datang pula yang lain, ada kriteria yang boleh memastikan hubungan tu berkekalan. So mana lagi baik, dah tentulah yang akan datang ni lagi baik kan. Sebabnya sebaik-baik mana pun yang kita ada yang lepas tu, kita putus juga kan. Sebab apa? Mesti ada kriteria yang penting yang menyebabkan tak dapat diteruskan hubungan tu. Itulah kelemahan dia. Tapi nak katakan, kita janganlah terperangkap dengan masa lalu kan. Janganlah kita memadamkan, kita menutup segala peluang yang ada di depan kita untuk mengecapi kebahagiaan semata-mata untuk kita nak menjulang-julang, nak mengagung-agungkan kehebatan ex-ex kita yang lalu tu. Okay, so itu akan melambatkan kita dalam proses kita berjumpa jodoh. So kita kena discover lah, mesti ramai lagi kan. Apa saja dekat dunia, kalau kita dah rasa hebat sangat, ada lagi yang lagi hebat kan. Kalau kita rasa kita ni dah baik sangat, ramai lagi orang lagi baik. Kalau kita rasa yang pekerjaan kita sekarang dah seronok, banyak lagi seronok. Kalau kita rasa pekerjaan kita sekarang dah sangat stres, sangat teruk, sangat susah, banyak lagi orang yang derita pekerjaan lagi teruk daripada kita. So sentiasa ada orang jauh lagi baik daripada kita, sentiasa lagi akan ada orang yang diuji lagi teruk, lagi hebat daripada kita. So it's a matter of point of view kita. Bagaimana untuk kita melihat sesuatu perkara tu. Kita lihatlah sesuatu perkara tu dengan sudut pandang yang boleh memberikan kita semangat, memberikan kita inspirasi, boleh mendorong kita untuk membuat kebaikan, mendorong kita untuk terus berusaha, mendorong kita untuk tak berputus asa, mendorong kita untuk sentiasa bersangka baik. So daripada hari ini, hopefully kita lebih terbuka, kita yakin dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat yang terbaik dalam hidup kita. Jangan sesekali berputus asa, jangan sesekali buang masa kan, tak buat apa-apa. Biarlah go with the flow kan, tunggulah buah gugur kan, bulan jatuh ke riba. Tak bolehlah macam tu kan. Kita kena take action, kita kena ambil langkah. Walaupun langkah kecil tak apa, asalkan ia berterusan kan. Langkah kecil apa? Registerlah Tiljannah.my hari ni
kan, Portal Cari Jodoh Muslim Malaysia. Nak register kejap je kan, tak sampai berapa minit je kan. Tapi dengan langkah kecil ini akan memulakan peluang-peluang baru yang orang akan start message kita boleh start message dengan orang lain. So ambil tindakan hari ini secepat mungkin.